Okey ni, saya dah record kat TikTok sekali. Oh, live kat TikTok lah. Hmm. Okay, Assalamualaikum. Saya Farini. Downline kepada speaker kita lah, Kak Nurul Hikmah kita. Okay, saya nak ceritakan sedetail pasal Kak Nurul kita ni sebelum dia go through kenapa memilih Forever Living. Okay, saya cerita sikit. Dia ni seorang yang uh, bekerja sebagai penjawat awam. Bermula di Forever pada bulan Februari 2020. Masa tu dia baru bermula. Okey, 2 tahun, 2 bulan dia buat suka-suka je tanpa ada komitmen bulanan. Lepas tu termanager pada Julai 2021. Okey, apa yang dia dah dapat selama buat bisnes Forever ni, pencapaian dia adalah ranking top manager dalam carta dalam Think Aquila Legacy berturut-turut sejak Ogos 2021 dan dia mendapat F2D manager. F2D ni adalah tabung kereta. Okey, tabung kereta dan local trip percuma pada 2021, tapi masa tu kan pandemik, apa syarikat kita bagi gold wafer dan voucher belian sebanyak uh, RM2,000. Sebab COVID kan tak boleh pergi ke luar negeri lah. Okey. Dia dapat solid manager pada tahun 2021 dan eager manager pada 2022. Okey. Eager manager dia dapat pula percutian percuma sebanyak RM50,000 ditaja oleh syarikat Forever Living. Pergi bawa diri je lah. Tak payah bawa apa-apa. Tiket dibayar, ditanggung, makan pun ditanggung. Okey, ke mana tu? Dia boleh pergi ke Mexico pada bulan Oktober 2022. Okey, itu sajalah. Selain selebihnya, kita tanya dia kenapa memilih syarikat Forever Living. Okey, okey, jom kita jemput speaker kita, Eager Manager Nurul Abdullah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Supervisor Farini Cik So. Okey, sebelum kita mulakan preview bisnes atau kelas ilmu ni, kita baca umul kitab Al-Fatihah. Okey, tadi tee up saya panjang lebar lah daripada tim saya, teammate saya. Okey, inilah saya. Okey. Malam ni kita nak santai-santai saja, sekejap saja. Okey, so siapa saya tadi, teammate saya, supervisor Faridi Cik So dah bagi tahu tadi. So siapa Nurul Abdullah ni? Abdullah ni nama ayah saya lah. Okey. Saya adalah penjawat awam. Okey, buat part time saja. Dalam Forever Living tak perlu nak berhenti-berhenti kerja, nak resign-resign, tak perlu buat santai-santai sahaja. Sebab company kita tidak menekan dan tiada syarat tersembunyi. Okey. So saya supervisor pada Julai 2020, saya assistant manager 2021 dan saya pangkat tertinggi manager pada Julai 2021. Dan untuk pengetahuan semua, saya tak ada pun fighter dalam grup saya dan saya hanyalah ada supervisor di dalam grup saya dan tim-tim yang lain lah, user. Tetapi dalam Forever Living ni, ni boleh tolong share dekat grup fighter tak ni link ni? Lupa tadi. Sekejap. Okay. So kita tak perlu tunggu beberapa tahun, bermakan tahun, 5 tahun, 8 tahun untuk kita dapat pangkat tertinggi sebab Forever Living hanya ada 4 pangkat saja dan tak akan jatuh walaupun kita aktif atau tak aktif. Okay, saya pun kekal on di TikTok saya secara live.
Okey, saya juga F2D level 1 September 2021. Maksudnya F2D level 1 ni kita ada gaji setiap bulan. Forever to Drive namanya F2D. So kita ada gaji setiap bulan daripada 1,500 hingga 3,000. So kita tak perlu tunggu pencen bertahun-tahun untuk kita dapatkan extra duit. Okey? Maksudnya kalau bonus kita 6,000, F2D kita dapat level 1 1,500, so jadi 7,500. Okey. So pada tahun 2021 saya juga dah dapat local trip 21, 22, 23. Okey. So ini saya nak menunjukkan bahawasanya saya join 2020 dan ini sangat bisnes luar biasa sebab saya tak perlu tunggu bertahun-tahun untuk saya dapatkan local trip. Okay, so pada tahun 2020 saya join, 2021 dah dapat pergi. Okay, dan saya Eagle Manager Retreat, saya pergi ke Mexico dan Turki. So itulah diberi gelaran saya Eagle Manager. Okay, saya adalah top top business builder bahagian Allahumma salli ala Muhammad, bahagian utara lah. Okay. So kat sini saya tak pernah suruh saya punya team resign. Saya tak pernah suruh saya punya team stress. So buat je apa yang saya ajar santai-santai sahaja. Dan income kat sini besar. Okay. You all boleh dengar sampai habis. Kosongkan minda. Bukan, ini bukan untuk saya. Saya hanya melalui untuk kongsi saja di Zoom dan di TikTok. Supaya ramai orang saya faham. Bila tengok Facebook, ramai orang kata, ya Allah, susahnya bisnes, susahnya bisnes. Nak bayar rumah, nak bayar kereta, nak beli kereta, nak bayar anak sekolah. Semua susah. Lepas raya, semua tak duit. Tapi kita sekarang ni adalah tahun bukan mengharapkan bantuan orang. Okey, kita yang kena membantu diri kita sendiri. Okey. Siapa kenal ni Jack Ma? Okey. Jack Ma ni adalah lelaki terkaya kat dunia tau. Tetapi dia dia ada satu cerita tentang monyet. Monyet ni dia nak pisang atau nak wang. Sama juga kita. Kita nak bisnes ni mendatangkan wang yang besar atau bisnes mendatangkan wang yang kecil. Kita sebenarnya nak bisnes modal kecil tapi untung besar. Modal sekali, untung berkali-kali. Itu kita punya trademark Forever Living. Iaitu modal kecil, untung besar. Modal sekali, untung berkali-kali. So, saya cuba habiskan saya punya Zoom lebih kurang sampai 10 suku saja. So, boleh tengok ya. Okey, saya nak siapa ini? Okey. So, kita mesti yang tu. Pilih, okey. Okey. Inilah saya punya papan impian saya. Tak lawa pun macam orang lain. Mula-mula kan baru buat bisnes. Vision board saya. Okey, papan impian saya lah. Big Y saya. Dan Alhamdulillah pada tahun 2020, 2021 saya dah capai semua. Semua sekali selama setahun. Dan saya tak perlu tunggu bertahun-tahun untuk capai semua ni. Tak, saya cari aircon. Aircon macam mana? Tak ya? Ini bukan. Tu kau remote pula dah ni. Aku salah remote tu. Mana remote aircon anak aku letak? Kejap, kejap. Apa? Remote aircon kat mana? Mana? Oh, sorry, sorry. Tadi apa? Panas. Aircon ni setting tak betul. Okey. So, kita mulakan semula ya. Selamat datang yang baru hadir dan selamat datang di TikTok saya. Okey juga. Okey.
So setahun je saya capai semua ni. Okey. Hanya saya pergi umrah pada tahun 2023, ambil masa 3 tahun. Okey, sebab saya bawa family saya semua. Kecuali anak saya lah, mak ayah semua bawa. Okey, so kita tak perlu tunggu lama untuk kita dapat semua ni. Okey. So dalam tempoh ini juga, dalam tempoh setahun, 1 hingga 2 tahun saya buat forever living, apa yang saya dapat inilah. Yang saya dulu adalah penjawat awam, hanya duduk di rumah sewa sahaja. Dan pada tahun 2021 juga, saya boleh beli rumah di Teluk Intan dan rumah di Terengganu sekarang. Okay? So ini yang kita nak. Cuma dalam bisnes ni, kita semua boleh buat bisnes. Semua nak duit. Tapi jangan pergi melabur. Sebab apa? Sebab sebenarnya forever living, kalau betul-betul kita follow, betul-betul kita ikut, memang kita dapat. Sebab profit permulaan kita untuk orang yang memang cakap nak bisnes, mesti duduk di 60%. Okay? Sebab dia like founder. Founder nak untung besar, dia dapat 60%. Okay, tapi founder ni modal banyak kali. Tapi kita modal sekali, untung berkali-kali. Modal kecil, untung besar. Mana yang nak bagi modal kita kecil, tapi untung kita 60%? Memang tak ada. Ini yang kita kena faham. Okay, rumah saya kat Terengganu ni, adik saya duduk 4 bilik, 3 bilik air. Okay, kereta ni, asalnya saya pakai Viva je sebelum ni. Okey, ni adalah kereta nama saya yang kedua lah. GR. Okey, nombor lama, nombor Viva saya convert ke sini. Okey. So, kalaulah tak ada forever living yang saya tu rebut peluang, 60%, saya tak tahulah saya sebab kita penjawat awam pun banyak komitmen kan. Okey. So ini bukti saya dah pergi ke Cancun, Mexico. Kalau tanya orang kat Malaysia ni, kita jumpalah siapa-siapa pernah pergi Mexico. Tak. Memang Mexico ni adalah negara yang anti Asia tau. Tapi saya boleh pergi. Orang macam-macam lah kat sana. Orang kata berpesta, dekat pantai tu boleh tak ada seurat benang pun. Macam tu. So saya pergi ke Mexico, saya pergi ke Turki, tak pernah sampai kan Turki. Turki ni dia kawasan pegunungan tau, macam jalan dia sangat sempit. Saya pergi ke Bangkok, saya pergi ke Tanah Suci yang memang saya tak saya sendiri pun tak yakin yang saya boleh pergi ke Tanah Suci. Memang tak yakin. Dan yang sebelah tu saya dapat gold. Okey, yang ni gold wafer ni masa tahun 2021 sebab pandemik COVID kan. Bila COVID, HQ bagi kita gold wafer. Satu saya, satu suami. Sedangkan suami saya tak invite pun dalam bisnes ni. Dia tak ada nama pun. So, kita ni bisnes tak perlu nak daftarkan anak, nak daftarkan bini, nak daftarkan suami. Tak perlu. Okey. Apa yang kita dapat, family kita dapat. Macam tu. Okey. Okey, ni The Beautiful Journey. Okey. So saya nak tunjukkan pada income pada lockdown. Sekarang lagi masa lockdown kita duduk orang kata benda dalam rumah macam saya 3 bulan. 3 bulan cuti bergaji penuh. Kerajaan kan. Dia punya lompat tu masa lockdown tu sangat high lah. Sebab masa tu kita tahu masa lockdown memang ramai orang yang orang kata apa? Yang tertekan, terdesak, tak ada duit. Sampai ada orang, saya pernah dengar satu cerita nak besarkan anak sampai pergi mesin rumput dekat rumah orang, sampai kutip sampah, sampai jual barang apa di sampah lah kan. Demi mencari nak beras je 5 kilo pun. Tapi orang forever living memang orang kata masa ni lah lubuk duit. Sebab hanya kita tak boleh keluar tapi hanya buat dia online. Dan sampai sekarang lah saya masih menggunakan online dan teknik orang cari kita. Sejujurnya saya cakap, kalau 100% saya punya tim, 80% saya tak pernah jumpa. Hanya 20% je saya kenal dan pernah jumpa. Okay, so betapa hebatnya teknik yang saya gunakan, teknik orang cari kita. So kita tak perlu cari orang, kita tak perlu cari penjual. Cuma kita follow saja. Kita tak perlu jadi penjual, kita jadi usahawan. Cuma you all kena bertindak dulu. Kena ikut. Jangan hari ni nak ikut tapi tiba-tiba tak nak ikut. Kena buat. Sebab forever living adalah bisnes paling mudah, paling besar profit dia.
Okey. Okey. Ini CP58 saya, dia melonjak daripada CP58 ni income tax tau. Income tax yang bisnes lain tak declare pun. Forever Living memang declare. 2% daripada bonus bulanan saya dah ditolak di income tax. Dah tolak dah setiap bulan, hujung tahun kira lagi. Tolak lagi. Nampak tak? Tak apalah. Macam mana kan? So, dia melonjak dia hampir 2 kali ganda. Saya punya CP58 saya. Okey. Dia melonjaknya sangat sangat tinggi lah. Okey. So inilah saya kata, awak nak tunggu 10 tahun akan datang ke baru nak capai impian awak, atau awak buat bisnes untuk capai impian upline awak je. Okey, maksudnya takkan 10 tahun nanti baru kita nak dapat income 5 angka. Dalam masa 10 tahun tu kita naik turun persen. Hari ni 3%, bulan ni. Bulan depan 6%. Bulan satu 9%. Tiba-tiba kita sakit. Lepas tu tim kita pun tak buat, kita jatuh balik 3%. So kita rugi dah 10 tahun sebab kita ada persen naik turun, naik turun. Lepas tu, sebenarnya macam saya dah tunjuk contoh tadi, saya join Forever Living 2020. 2021 saya dah pergi melancong. Nampak tak? So, bukan sekarang you buat tahun ni 2025 contoh. 2026 you boleh pergi melancong. You jangan buat bisnes. 2025 you join. 2026 you bagi upline you je pergi capai impian dia. Ambil gambar selfie-selfie masuk Facebook. You buat apa? Nganga-nganga je. Jujur saya cakap dalam Forever Living, kalau sekarang ada sejarah tercipta 2024, 8 bulan Cina tau. Dia baru join bulan April 2024, bulan 12 dia dah layak pergi melancong. 8 bulan. Bukan 8 tahun tau. Memang luar biasa bisnes ni. Tapi ramai bisnes, banyak bisnes luar sana, dia nak capai impian upline. Dia suka, lepas tu masuk dalam grup, upline aku. Kau bila? Asyik duk kata upline. Sebab tu hari ni, kalau you buat bisnes Forever Living 2025, kalau you betul-betul buat sebab profit dia besar, dia punya royalty besar, bisnes dia luar biasa, plan marketing luar biasa. So, tahun depan 2026, you confirm boleh pergi melancong. Okay? Sebab apa? Sebab tu kalau you sekarang bijak berbisnes, pandai berbisnes, terdesak tapi dah sempit, belum terbelit atau dah terbelit, kita tak tahu. Inilah rezeki kita sebenarnya. Kan? Jadi takkan 10 tahun baru kita nak capai impian kita. Tiba-tiba 10 tahun nanti, tak sampailah 2 tahun nanti kita dah meninggal. Nampak tak? Sekurang-kurangnya kalau 3 tahun kita dapat pergi Tanah Suci, tahun keempat kita meninggal, kita dapat dah merasakan pergi cium Kaabah. Contoh. Takkan 10 tahun nanti kita orang Islam. Contoh kan. Kalau orang non-Muslim India nak pergi negara India nak sembahyang kan. Dia orang punya perayaan. Takkan nak tunggu 10 tahun nak pergi. Betul tak? So sekarang kita buat sekarang untuk pergi tahun depan. Bukan kita buat sekarang apply pergi tahun depan. Kita bila tak tahu. Belum tentu kita dapat pergi. Betul? Sebab apa? Adakah 10 tahun, 2 tahun, setahun akan datang umur kita masih panjang? Umur kita masih ada. So sekarang you buat bisnes, you betul-betul nak ubah hidup, you kena ikut benda bisnes yang betul. Jangan itu ini, itu ini, itu ini. Sebab bisnes ni dah bukti, dah terbukti dah. Okey, dah terbukti dah. User sahaja pun you boleh dapat income besar. Tak perlu you dapat fighter bawah pun. Contoh saya tak ada fighter pun you boleh dapat income besar. Sebab user, setiap belian satu produk, you boleh profit besar. Permulaan bisnes you 60%. Mana nak dapat? Tak ada. Melainkan you jadi founder. Founder 60% tapi modal you ratusan ribu. Okey, ni gambar kat Turki. Saya lupa dah. Ni masjid apa ni? Kat Turki. Yelah orang kampung kan. Orang kampung pergi luar negara. Okey. Mungkin inilah yang saya kongsi ni. Apa doa yang kita minta, ya Allah yang aku dia murahkanlah rezeki aku, dapatkanlah rezeki aku. Inilah sebab rezeki sebenarnya tak akan datang bergolek-golek tau. Dia tak akan datang bergolek-golek. Okey? Dia tak akan datang bergolek-golek, tetapi yang kita minta tu Allah dah datang. Kalau kita ambil bola tu datang kat kita, kalau kita ambil, yes kita ambil. Kalau bola tu datang kat kita tapi kita sepak, memang kita tak dapat bola tu. Itu je konsep dia. Sama juga. Okey? Okey. Why forever living? Kenapa forever living? Okey. Ini yang saya nak cerita, insya-Allah sampai 10 suku saja.
Kenapa Forever Live? Yang pertama, tak perlu renew keahlian. Maksudnya, kalau business lain, you aktif, you tak perlu renew. Tapi kalau you tak aktif, contoh, bulan ni you sakit, you tak aktif 3 bulan, 4 bulan. Tiba-tiba bulan 5 you nak buat duit balik. You kena bayar balik ahli tu tau. Tapi dekat Forever Living, you punya keahlian tak mati-mati walaupun kita mati dulu. Ha? Walaupun kita innalillah dulu, ID kita tetap ada dan boleh diwariskan. Okey, layak bergaji setiap bulan. Persen bonus tak jatuh. Ini kena faham. 22 ni you kena faham. Bila you faham ni, baru you rasa Forever Living adalah tempat yang betul you nak buat bisnes. Dan you, memang tak tahu nak cakap. Memang you betul lah tepat ini. Okey, sebab persen bonus tak jatuh. Maksudnya sekarang macam ni. Okey, kad nombor 5 ni dengan nombor 4, nombor 5 ni, permulaan untuk runcit 30%. Satu produk boleh jual 30%. Bonus you 25%. Kalau you datang pun, you sakit setahun, 2 tahun, you tak nak buat, you datang pun dengan 30% dengan bonus 25%. Dan you tak perlu bayar ahli pun. Macam bisnes lain. You berhenti 6 bulan, mai sini duit balik, nak renew ahli. Nampak tak? Duit walaupun RM20 ke RM40, kita boleh beras tau. Tapi ini tak perlu renew keahlian. Faham tak kat sini? Okey? Kita tak perlu renew keahlian. Memang kita punya bonus, kita punya daripada kilang. Sebab tu saya kata Forever Living tak menekan kita. Buat santai-santai je. Saya penjawat awam tak perlu berhenti kerja pun. Nurul dah kaya. Kenapa tak berhenti kerja? Tak, saya tak nak berhenti kerja. Sebab saya buat santai-santai. Sebab satu produk untung besar. Bonus besar. Persen tak jatuh. Contohnya saya sekarang 109%. Betul. Tapi 3 tahun akan datang saya nak stop. Saya datang dengan 109% pada 3 tahun akan datang tau. Saya tak perlu mula baru. Tapi bisnes kat luar sana yang you suka syok, yang you post tu, you maaf cakap, buang masa. Sebab apa? Sebab persen sikit. Persen bonus sikit. 3%, 5%. Lepas tu bila you tak aktif, you kena renew. Kalau you sekarang mula bisnes 5%, tiba-tiba you dapat 10%. Betul tak? Tapi you tak buat setahun, you akan datang balik dengan 5%. You nampak tak? Tapi dekat Forever Living dia kekal, tak jatuh. You kena faham kat situ. Dan bisnes ni boleh diwarisi. Sebab tu saya kata tadi, keahlian seumur hidup. Dan boleh diwarisi. Walaupun kita mati, tetapi kita punya bisnes boleh diwarisi. Boleh diwarisi kat anak-anak kita, kat suami kita, kat isteri kita. Tanpa diorang tak perlu ada nama. Dia terus lompat macam katak. Daripada saya terus pergi suami. Ataupun pergi ke anak saya, terpulang. Dan saya tak boleh, anak saya tak tertekan walaupun saya dah tak ada. Saya wariskan bisnes anak saya dengan anak saya tak perlu bayar sewa kedai. Anak saya tak perlu fikir maintenance. Anak saya tak perlu bayar sewa, apa ke nama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pekerja. Nampak tak? Tak perlu simpan stok, semua kilang urus. Lepas tu, duit poket melancong kita. Saya pergi hari tu, bukan pergi suka-suka. Pergi bawa badan je. Duit poket melancong, company kita dah kaya. Dia boleh bagi sehingga 32,000 USD. Darab berapa yang kita dapat? Itu duit poket kita melancong. Kita pergi dapat melancong Mexico tu, dia bagi duit poket. Kadang orang Forever ni, kita pergi luar negara, kita nak beli apa sangat. Saya beli kicing je, kecing peti ais, bagi kat semua tim. Kan? Ada lagi duit boleh lebihkan, boleh balik. Nampak tak? Kalau kita tak nak pergi melancong, okay? Nombor 8, melancong VVIP free 2 tiket. Kita tak nak pergi melancong, betul tak? Kalau kita tak nak pergi melancong, macam saya pergi Mexico itu bulan 10. So, bulan 10, bulan 7, company dah hantar surat kat kita, borang, nak pergi ke tak nak. Okey, kalau kita tak nak pergi, dia akan, kita tanda nak ke tak nak. Tak nak pergi, dia akan bagi kita pampasan. Maksudnya USD dia kredit dalam akaun kita yang kita dapat bonus tu. Sebab apa? Sebab company Forever Living kaya sangat. Dia, contoh, saya tak nak pergilah sebab mak saya sakit, saya nak jaga bapak saya sakit lah, saya tak nak pergilah, saya gayat naik kapal terbang lah, saya tak nak pergilah, saya takut. Tak apa, tak payah pergi. Duit tu ambil. Ambil, company akan bayar. Ada company yang you buat gila-gila, tetapi sampai satu tahap, you dapat insentif melancong, tiba-tiba you tak boleh pergi. Nampak tak? Sakit lah, kena COVID lah, apa semua tak boleh pergi. So, company burn. Nampak tak? Jadi you punya usaha setahun tu habis.
Sini kalau you tak nak pergi, dia bagi lagi pampasan. Nampak tak? Okay. Jam bonus unlimited. Jam bonus ni maksudnya kita ada jam bonus, royalty bonus, bonus bulanan, ada gaji setiap bulan, dia turun cek. Okay. So, produk free daripada HQ. Kita jadi ahli, kita dapat produk free dari HQ. Dan setiap belian kita pun kita dapat free produk. Sebab apa? Dia macam ni. Okay? Dia bonus kita dikira daripada harga kilang. Kejap saya naikkan. Hai. Okay. Bonus nombor 9 produk free dari HQ. Bonus kita dikira daripada harga kilang, bukan sistem point BV, PV, SW, LV, sebal WV tu. Sebab apa? Setiap belian di dalam apps kita, kita tak perlu ada troli. Okey, Farini, kau nak order apa? Cik Begat, kau nak order apa? Cik Safian, kau nak order apa? Tak perlu. Nurul nak pergi center, tak perlu. Farini order sendiri dekat app Farini di handphone. So, saya tak perlu pening. Oh, macam mana Farini order? Tak perlu. Farini order sendiri. So, saya masa Farini order, tim saya order, saya tengah tidur. So, duit pun akan masuk. Ini yang berlaku kepada kita. Kepada semua yang ambil peluang buat forever living. Dan apa yang Farini order, siapa order pun, dia akan dapat barang free daripada HQ. Maksudnya, macam kita pergi isi minyak kat Petron kan. Kalau dapat berapa poin, dapat isi minyak. Dapat beg itu ini. Itu sama je. Okay? Dalam forever living, satu kaki, satu line bonus tetap dapat. Tak perlu pairing-pairing. Satu kaki je. Okay? Lepas tu, kita tak ada bilion minimum. Okay? Maksudnya, kau dah jadi ahli, kau wajib bulan depan beli satu. Bulan depan beli satu. Ataupun ada bisnes, BMF lah katakan. Tetapi, dulu saya buat BMF kan. Tahu BMF kan? Muslim Product. Tapi, dia mewajibkan saya buat 1,500 sebulan. Wajib. Bayangkan setiap bulan saya kena buat 1,500. Kadang kita ni tak mampu. Sebab saya part time memang tak mampu nak buat 1,500. Kan? Saya malah cerita produk apa. Tapi biasanya kalau korang trading ke apa, dia mesti ada minimum. MOQ. Maknanya you patut restock berapa, baru dapat bonus. Baru dapat commission. Kalau you restock banyak ni, baru you stokis kekal. Kalau tak, you jatuh pada agent. Okay, kalau MLM pula, kalau you dapat 3%, you tak buat belian, you tak aktif, you naik 6%, you jatuh balik 3%. Contoh. So, penat. Okay? Dalam forever living, tiada maintain sale. Maksudnya, you all tak perlu maintain sale setiap bulan. Tak perlu maintain. You tak buat belian. You dah beli bulan ni ubat gigi. Takkan tiap-tiap bulan you nak beli ubat gigi. Betul tak? So, you beli ubat gigi bulan ni. Bulan depan tak payah beli dah. Ubat gigi kita satu tip tu tahan 5 bulan. Boleh semua. Karang gigi, tonsillitis, ulcer mulut, migraine buat sempu, jelum anak demam. Semua boleh. Banyak kegunaan. So, kita boleh pakai sampai 6 bulan. Lepas tu, kita ada overriding bonus. Kita unlimited. Sebab forever living boleh bayar kita bonus unlimited. Okay, tak perlu simpan stok. Sebab semua dalam apps kita, dalam handphone je. Macam you all beli TikTok shop, macam you all beli Shopee, macam tu lah. Order, kilang yang uruskan. Nampak tak? Okay. Kelas online business, program support business, marketing tu percuma semua. Semua boleh. Dan kita boleh membina rangkaian di 171 buah negara. Okay? Maksudnya, okey, kita boleh membina rangkaian di 171 buah negara. Okey, maksudnya kita contoh dunia tanpa sepadan. You all main TikTok, you all main Facebook. Tolonglah ambil peluang. Okey? Maksudnya, you kawan dengan orang Singapura, kawan dengan orang Brunei, you tahu tak bila you buka je satu orang di Singapura, dia orang beli satu orang dan contoh ada tim ke satu orang ke, you akan dapat bonus USD dari Singapura tau. US dollar Singapura. Kalau you taja orang Bangladesh macam saya ada orang Bangladesh kan, saya akan dapat bonus Brunei sebab forever living akan bayar bonus. Okay? Di bergantung pada negara yang tertinggi mata wang. Forever living tak naklah masuk
Okey, sebab orang kata dia, orang kata, yelah orang takutlah produk Forever Living sebab bukan produk konon, bukan dibuat oleh apa, Abdullah Abdul contohnya kan. Okey, nanti saya cerita pasal syarikatnya dan kenapa kita perlu berada di Forever Living. Okey? Yang ni saya recap je lah kenapa you kena berada di Forever Living. Inilah semua. Okey, kenali perniagaan kita sebelum kita bermula. Kita kena kenali perniagaan kita sebelum kita bermula. Jangan kita mula-mula dulu, kita dah bina tim besar-besar, tiba-tiba company tukar apa persen bonus. Kita buat betul-betul tim, tiba-tiba company putuskan kita dengan upline kita. Kita buat betul-betul tim, tiba-tiba company tukar plan marketing. Kita buat betul-betul bisnes tapi kita dapat pergi melancong, tiba-tiba kita sakit tak dapat pergi. So kita punya kerja selama tu membazir. Ah, Forever Living straight, tak ada pun syarat tersembunyi, okey? Okey, saya cepatkan ini. Okey. Ini saya masa Mexico ni. Mexico ni suami saya dekat kolam. Kolam. Banyak kolam ni. Dia panggil resort. Moon Palace. Moon Palace. Moon Palace Resort. Tengoklah. Okey. Memang best. Okey. Saya kena ubah-ubah benda ni sebab saya buat di TikTok juga kan. Okay. So, kita kena nak jadi bos sendiri. Atau kita nak jadi forever business owner. Forever ni baru betul business owner. Yang lain tak betul. Sebab apa? Kenapa forever business owner? Kalau you nak jadi founder, you nak dapat 60%, itu adalah founder. Founder Nurul, produk ABC, kicap kuning contoh. Itu saya punya. Tetapi forever business owner ni modal kecil untung besar sebab company boleh bayar kita 60%. Modal kecil untung besar, modal kecil untung berkali-kali sebab kita tak mampu nak bina kilang. Okey? Macam kita jadi founder, kalau kita berniaga sendiri, overhead kita tinggi, modal kita besar, masa tak ada, nampak tak? Jadi kita tak mampu nak bina kilang. Buat apa kita nak dapat 60%, kita nak labur ratusan ribu ringgit? Betul tak? Sedangkan di Forever Living, modal dia tak sampai 2,000 pun. Sekali je one off seumur hidup. Ha? So, you boleh jadi business owner dengan keuntungan permulaan 60%. Kalau you ada hutang, you ada komitmen, you boleh. Boleh lah, boleh jadi senang lah. Okay. Kalau you jadi founder, masa you terikat, income you static, ataupun kerja kerajaan, income static, naik setahun je. Setahun sekali naik. Nampak tak? Kalau jadi founder, masa terikat, you nak pergi sini, you nak pergi sana, you nak buat live, you nak itu, you nak ini, dah. Nampak tak? Okay, so kita kena jadi forever business owner. Kita kena jadi business owner. Okay, business owner masa berganda, income infinity, berpasukan dan kembara ke dunia. Macam mana nak jadi business owner? Nak jadi business owner, kena pilih business yang tepat lah. Yang boleh memberi keuntungan kita besar. Macam Forever Living, permulaan business you dah dapat 60%. Kalau you kata tak nak lah buat Forever Living, nak buat Muslim produk. Kalau you buat Muslim produk, bukan saya kata produk tak bagus. Produk semua masuk makmal. Bukan pergi tepuk-tepuk, ketuk-ketuk lesung kat rumah. Tapi you buat bisnes untuk apa? Untuk syarikat banyak duit. Ataupun untuk you senang bayar zakat lebih, bantu orang. So you kena duduk di bisnes yang dapat betul-betul 60%. Nampak tak? Yang tak menindas. Ini walaupun Muslim tapi dia asyik suruh you, kalau jadi stokis, you jadi stokis, tak ada say turun pangkat jadi agent. Itu macam mana? Memanglah Muslim tapi sakit. You kena wajib buat 10 kotak sehari, 3,000 10 kotak sebulan, 3,000 sebulan. Maknanya hari-hari you kena buat sale menggila-menggila, you tak ada masa untuk santai. Bila satu masa you sakit, you jatuh, you tak boleh buat, you sakit, you mati. Tapi you terpaksa beli produk company. Siapa yang kaya? You ke company yang kaya? Sekarang ni you business, nak you yang kaya atau you nak orang lain upline you kaya atau syarikat you kaya. Syarikat yang you buat tu kaya. Sekarang ni you kena dulu. Kita kena kayakan kita dulu. Barulah kita boleh bantu orang. Tapi asyik kita bisnes. Kita nak kayakan orang, nak kayakan orang, nak bagi company. Sebab apa? Sebab kita terpaksa beli 3,000. Dah kalau 10 orang,
Dah 30,000 produk dia berlaku. Tak apa Nurul. Muslim produk. Tapi you tak tahu dia dah tindas you. Kalau you tak ada stoki, you tak ada buat sale, you jatuh ejen. Sama juga MLM yang lain. Kalau you tak buat sale, you tak aktif, you kena renew. You business gila-gila, you dapat 3%. Ya Allah, entah aku doakanlah aku sampai 15%. Okey. 6 bulan naik 15%. Lepas tu, you sakit, you tak kuat, you tak larat, you stres. Macam-macam masalah datang. You tak buat, you jatuh balik 3%. You bayangkan dalam tempoh you naik 15%, you rugi masa. Tapi dalam forever living, you buat je 60%, you masuk je bisnes, you dapat terus profit 60%, you kena faham. Dapat profit 60%, pada tahun yang tak buat 3 tahun, you datang dengan 60%. Dalam masa tempoh tu, you senang. You tak payah fikir lah, aku kalau tak buat ni, mati aku turun pula persen. Mampu aku nak buat tim baru, mampu aku nak kena bayar pula. Tak, dalam forever tak perlu macam tu. Ha, kena faham tu. Okay. Sebab kita nak buat bisnes, kita nak gandakan masa, gandakan wang. Bukan kita gandakan masa orang, kita gandakan wang orang. Gandakan masa orang lain, contoh. You gandakan masa apply untuk pergi berhoneymoon, percuti dengan dia punya Allah masa dengan pasangan dia. Lepas tu ambil gambar, you just okay, bakor-bakor kat tim. Aku punya apply dah pergi sana. Okey, gandakan wang. Company siap bayar kat dia, makan free. Ha, macam-macam makan steak itu ini. Macam saya pergi Mexico itu hari-hari steak. Okey? Jangan risau, dia separate no muslim dengan muslim, jangan risau. Macam kita lah kak. Kat Malaysia ada juga orang bukan Islam, sana pun ada orang Islam. Sama je. Okey? So jangan risau buat makan. Okey? So kita kena gandakan masa kita. Sebab Robert Kiyosaki, dia kata dah kalau nak kaya kena duduk dalam network. Sebab apa tahu? You kena faham macam ni. Kalau you hari ni berniaga nasi lemak. Okay? You hari ni berniaga nasi lemak. So, esok you tutup. Hari ni dah niaga, esok tutup. Adakah esok you dapat income? Tak ada. You sakit ke, you sihat ke, you tetap kena niaga nasi lemak. Sebab itu punca you. Tetapi you tengok KFC, McD orang boycott. Betul tak? Tapi dia, kenapa kalau dekat Teluk Intan ni dia kukuh masih ada dua? Sebab dia tiga dekat Utama Melintang lagi, dekat Tapah lagi. Kenapa dia tak mati? Sebab dia ada cawangan. Dan kita sebagai orang biasa yang bukan anak sultan diraja, yang susah, asal usul orang susah, takkan kita nak susah sepanjang zaman. Betul tak? So kita tak ada duit untuk buat cawangan. So kita kena build network. Wujudkan network, rangkaian. Okay. Business multi-level marketing, ramai orang tak suka. Sebab ada pairing, ada bayar point ni. Tapi dalam forever living, walaupun dipanggil networking, tapi dia adalah sangat telus. Dan syarikat kita ada di Tanah Suci Mekah. Kena ingat tu Kena tengok Google macam mana cara senang ke susah. Satu company nak masuk duduk di bangunan di Tanah Suci Mekah. Susah. Melainkan you bawa, aku nak pergi Mekah lah, bawa barang. Kat sini tak perlu. You taja satu dunia, 100 juta negara, dia orang beli sendiri kat center. Beli sendiri kat app dia orang. You tak payah risau. Mula-mula je you taja dia. Faham ke jelas? So, kena ikut, duduk di network. Sebab network ni macam coronavirus. Nampak tak corona bawah tu? Okay? Macam saya kata tadi, 80% saya tak kenal pun tim saya. Sebab saya buat online saja. Okey, ini kelas-kelas yang kita buat. Okey, pada 19 bulan 4 ni ada. Tadi pun ada kat JB. Kita buat supaya kita ada sekejutawan yang betul-betul nak jadi jutawan memang kena ikut. Tak boleh. Contoh, bulan ni tak boleh pergi. Tak apa, belajar. Senang je. Forever Living paling senang nak kira bonus. Okey? Paling senang nak capai. Okey? So, orang kata tak nak lah Nurul. Aku ni duduk di circle aku best. Best sangat circle aku. Tapi, you tahu tak? Forever Living circle sangat positif. Sangat best. Kalau you kata produk apa you tak boleh pakai, orang akan cerita, leader akan bagi tahu. Dan paling best, extra best, profit keuntungan 60%. You nak seka je best, tapi dia punya plan marketing hentam you. Stress tau. Kita nak
Circle kita positif, plan marketing kita positif. Baru kita enjoy. Tak perlu-perlulah. Tak kisahlah you doktor ya, you cikgu ke, you apa ke, you tak payah berhenti kerja. You buat santai-santai macam saya. Saya part time sahaja. Ha? Saya tak pernah suruh tim saya berhenti kerja. Okay? Okey. Buatnya di mana? Di TikTok saja. Di online, online. Okey. Ini apps kita satu dunia. Yang ni. Yang ada gambar road the boat ni. Yang tengah ni kuning ni, ini saya punya. Maksudnya you tak perlu nak collect order team you. Okey, open trolley. Hari ni Nurul nak pergi center. Tulis nama. Allah penat minyak kereta aku lagi. Dah lah dapat sistem point. Dapat 3% pula. Lepas tu, okey, hari ni kutu. Biasa kan kita tengok kan. Okey, kutu. Minta maaf lah, saya direct je ya. Saya tak sebut siapa-siapa. Ini kita nak buka mindset kita. Hari ni kutu, mulalah kita nak tanda. Okey, hari ni, hari ni kutu. Ni, gini kutu lah. Kutu, ibu kutu, segala kutu lah. Nampak tak? So, kita penat. Ini tak perlu. You join the business, you dapat app, you sendiri buat. Mula-mula je you ajar team. Bila team tu dah pandai guna app, dia buat sendiri. So, you dapat apa? Eh, eh, dah order ke? Itu kata nak order. Dah. Dulu, aku ni tak tahulah macam eczema pula. Okey, pakai produk ni. Okey, kita cerita kat WhatsApp pakai produk ni. Yang order dia. Tak perlu, Noli. Sorry. Farini, mes sini kau, aku buka troli kau. Aku nak tolong troli ni. Lepas tu mula masuk grup. Okey, nombor satu Nuru. Troli kicap kuning, sirap hijau. Okey, nombor dua Farini. Berah putih, uh, cuka hitam. Okey, nombor tiga. Tak perlu, tak perlu. Okey, penat. Buat kerja tu penat. Kita buat kerja lain. Pergi lipat kain ke, pergi masuk stick ke, nampak tak? So, ini Facebook saya dan ini TikTok saya. Okey? Saya akan ajarlah semua ni. Kalau you all betul-betul nak, kena follow. Sebab kalau you tak follow, you rugi. Okey? Okey, kejap Okey. Okey. Ini adalah kita punya mapping. Nurul, saya join kat sana Nurul, ada mapping Nurul. Okey, dekat Forever Living mapping dah ada dah. Forever Up of War. Okey, kita nak pergi perang, you lalu je laluan tu, kita dah tebas dah lalang. You lalu je. Lalu saja. Tak perlu dalam perjalanan you nak kutip stop, tak perlu. You lalu saja dengan apps you. Nampak tak? Okey, so plan-plan ni kita boleh capai lah. Ah, okey. Dan kelas-kelas online yang kita ada. Okey, ini jadual Oktober ni, saya tak update ni. Okey, kita memang ada setiap ni. Fly Like an Eagle ni 19 Oktober kita buat tahun lepas dan ada lagi 19 bulan 4 ni kita tukar-tukar speakernya. Okey. Saya pergi Fly Like Eagle ni pada 19 April malam saya ada meeting. Meeting pun company bayar tau duit minyak dan tol. Bayar. Okey. Maknanya, satu lagi sebelum terlupa, company ni bayar. Contoh, saya pergi melancong hari tu, saya turun je rumah, saya boleh claim sampai ke airport. Saya di Perak, saya boleh claim. Saya naik Grab kan, saya claim. Ambil receipt, company akan bayar kat saya sampai ke airport. Okay? Kalau kita dah delay flight, dia bagi hotel lagi. Tapi kalau kita balik sini pun, dia bagi juga. Dia bagi. Maknanya, Forever Living ni, semua dia bayar. Saya pergi meeting, kalau tengok Facebook saya ada share kat tu, saya pergi meeting pun, uh, 19 malam tu di HQ, pun dibayar. Duit minyak dan tol saya. Sebab apa? Meeting tu adalah untuk meeting manager yang terpilih sebagai suara untuk FBO. Forever Business Owner. Maksudnya saya diberi mandat di Malaysia untuk macam wakil-wakil lah ada masalah apa-apa company nak dengar. Bukan saya je, ramai leader-leader lain seramai 108 ke 180 orang. Itu je. Okay, dia orang selected. So kita senang sebab perantara ada, nampak tak? So inilah kelas-kelas kita. Okay, ini uh, cek ni income.
Ah, income kita maksudnya setiap setiap hujung tahun kita dapat bonus tahunan. Maksudnya kalau macam baru saya kerja Perak kan, bawah kerajaan negeri, baru ni dapat 2 bulan gaji, lepas tu baru ni dapat 1,500 kan. Kerajaan federal suami saya dapat 500. Itulah bonus tahunan kalau kerja bank 6 bulan sekali ke apa. Inilah yang kita dapat. Setahun sekali memang boleh selesai lah hutang kita. Okey, ini yang kita nak supaya perjalanan kita setahun tu berbaloi. Okey. So ini orang luar negara yang saya kata sebab Forever berada di 171 buah negara. Okey. Rofkit ni adalah gelandangan di US dan dia dah jutawan dah sekarang. Gelandangan tau. Ha, jangan risau. Jangan risau Muslim tak Muslim. Kita boleh masuk di tanah suci lagi produk kita. Okey. So untuk kita bisnes kita kena pilih 3 bisnes ni. Okey. Kalis ekonomi. Maksudnya masa dulu, masa saya bagi contoh tadi, saya COVID pun tetap saya boleh income. Nampak tak? Kita buat di networking. Nampak tak gambar orang-orang ni? Kita bukan buka cawangan, kita ni. Nampak tak? Online. Online kita ni, kita boleh buka satu dunia. Sebab bisnes kita berada di 101 negara dengan dia orang beli kat center saja. Okey, lepas tu health awareness. Semua orang nak sihat. You hari ni, kalau you berkira-kira dengan kesihatan you, alah aku ni darah tinggi je. Tak apalah makan ubat klinik, tahu tak? Makan ubat klinik tu, dia kena Google apa beza ubat dan suplemen, okey? Sebab satu lagi, aku tak nak lah makan suplemen itu ni. Tapi suplemen apa yang kita makan? Hari ni kalau kita berkira dengan sihat, okey? Kita berkira dengan sihat, kalau kita kena IJN, memang kita habis duit. Kalau kita dialisis, masa kita akan menyesal. Okey? So kalau kita tak sakit, kita cegah dulu. Kalau kita sakit, kita rawat. Itu yang Allah dah suruh kita. Nabi pun dah suruh kita. So kita buat. Kalau kita tak sihat pun, nak kerja pun tak boleh. Nampak tak? Kita tak sihat pun, kita nak jaga anak tak boleh. Anak nangis sikit kita marah. Anak nangis sikit kita marah. Stres. Dah lah tak sihat. Duit pula tak ada. Nak kerja tak boleh. Nampak tak? Okay. So ini yang ketiga. Okay. So macam mana kita nak pilih platform ni? Kita kena kaji 3 ni. Kita wajib pegang 3 ni. Syarikat, produk, plan pemasaran. Okay. Dia mesti syarikat bagus, produk bagus, plan pemasaran bagus. Dia mesti ada 3. Wajib. Okay. Ada orang syarikat lama dah dulu. Produk pun lama dah dulu. Bagus lah ni. Tapi plan pemasaran dia menindas. Biasa macam tu. Itu yang kena tengok. Okay. So 3 ni saya go through ke depan. Okay. Untuk TikTok. Saya ada on kat TikTok sekali. Dia boleh check saya. Saya punya nombor phone ataupun WhatsApp ada di bio saya. Okay. Yang pertama pasal syarikat. You kena tahu pasal syarikat. Ini perkongsian daripada saya yang dulu pun saya tak tahu. Yang pertama, syarikat kita dah lama dah. 1978. Dah lebih hampir 50 tahun dah kat dunia. Berada di Arizona, USA. Jangan kata, tak nak aku produk US. Dia sokong apa ke nama? Yelah, Israel. Tak. Sebenarnya kita adalah private company yang memang orang kata, kalau contoh kita dilahirkan di US, adakah kita penjenayah? Tak. Kita kita bukan penjenayah, tapi kita lahir sana nak macam mana? Sama kot Forever Living. Dan syarikat dia besar, global, lebih berada, sekarang dah 101 buah negara. Yang paling best Forever Living, masa COVID, dia boleh buka 3 syarikat di 3 center di 3 buah negara. Macam tu. Okay? So kaya dah, bebas hutang dah, syarikat sendiri dah. Kilang sendiri, aset berbelia, private company, bukan public company. Sebab tu dia tak ada dalam bursa saham. Dia private company. Macam you lah, private bilik. Takkan you nak bilik tidur you private. Takkan you nak dedahkan dekat umum. Takkan saya boleh masuk you punya private bilik tidur, betul tak? So, private company kena faham. Hanya ahli sahaja yang berdaftar boleh masuk dalam company tu. Sebab tu kita tak perlu di bursa saham. Maksudnya kita tak perlu shareholder. Sebab kita dah kaya dah. Shareholder yang tak buat Forever Living, yang bukan ahli, yang tak ada ID, tak perlu masuk pun dalam Forever Living, tak perlu kongsi. Kita duit ada dah. Macam mana cara kita ada duit? Nanti saya tunjuk. Okay? So, jualan kita kukuh, naik. Sebab tu saya kata tadi, kita COVID, saya banyak perasan tak? Pada tahun 2020, banyak company tutup. Tapi Forever Living boleh buka 3 center di negara. Termasuk di Kuwait. Masa tu, 2020. Okay?
Saya pun dah tunjuk dah tadi mula-mula income masa waktu PKP. Okey. Okey, bisnes global. Kita perlu jadi jago dunia. Nak jadi jago kampung ke? Maksudnya jago dunia. Kita boleh semua bonus bonus semua USD. Melainkan kalau kita duduk Malaysia, bonus bulanan kita ni lah. Allah masa Muhammad. Apa nama ringgit Malaysia. Tapi kalau kita taja orang luar negara, bonus tahunan kita, jam bonus kita, kita punya semua tu, royalty bonus kita adalah daripada USD convert ke Malaysia. Sebab tu, kita mesti jadi jago dunia. Okay. Top 10 country kita adalah di Jepun. Jepun kita tahu kan macam mana dia punya culture. Memang bagus. Okay. Saya pun teringin nak pergi Jepun tapi percuma lah sebab ramai orang suka pergi melancong dengan duit sendiri. Saya tak suka biar company bayar kat saya. Bawa badan je. Okay. So kita boleh berniaga di 171 negara. Maknanya kita ada lesen berniaga. Bukan di Malaysia saja. You boleh buka di Singapura. Siapa yang duduk Johor, senang. Boleh Singapura. Siapa duduk Sabah, Sarawak, boleh buka di Brunei. You dapat US dollar. You tak nak ke? You masih nak buat di Sabah, di Malaysia saja ke? Rugi. Tu, boleh daftar ejen luar negara. You boleh bina rangkaian. Nampak tak? Kita tak jumpa fizikal kita kat Malaysia tapi kita punya income luar negara sebab kita buat online je. Dunia tanpa sepadan. Sebab tu saya suka kata jangan guna Facebook, TikTok untuk benda yang tak mendatangkan hasil. Joget-joget, itu ini tak mendatangkan duit. Okey? Dan kalau kita buat bisnes yang mendatangkan duit, kena cari bisnes yang betul-betul bagi profit kita luar biasa. Okey? Kita pergi sana tanpa kos tambahan. Tak perlu post stock dari Malaysia. Maksudnya kita fizikal badan kita dekat Malaysia. Tak perlu berada di luar negara secara fizikal. Kita buka jana kita punya ejen. Kita punya rangkaian seluruh dunia. Bayangkan sekarang kita berada di 171 buah negara. Dan kita punya negara di dunia hampir 200 kan. Berapa negara lagi kita tak masuk? Hampir 20 lebih lagi. Nampak tak? Gilanya, gahnya forever living. Okey. Jelas ha? Okey. Ini nampak tak? Sebab tu saya cerita tadi, orang biasanya tak naklah dulu buat forever living sebab saya nak Muslim. Tapi tu saya kata, kalau Muslim ni, you terpaksa keluar modal setiap bulan, you terpaksa buat stok, you terpaksa minimum order quantity, you terpaksa wajib buat belian sampai 10,000 sebulan, you terpaksa buat sampai 20 kotak setiap bulan untuk dapat commission, you dapat 3% je persen profit. Buat apa you tunggu lagi? Ini gunung emas depan mata you tau. Kita nombor pertama adalah Arab Saudi. Nampak tak? Dan produk-produk kita produk sunnah macam-macam ada lah. Okey. So dari segi produk, bukan produk keras. Okey, bukan produk keras ni macam saya dululah jual penapis air. Hari ni saya jual penapis air dekat CA. Bulan depan saya jual penapis udara dekat CA pula. Lepas tu saya jual tilam dekat CA. Saya jual apa ke nama tu lagi aircon dekat CA. Saya jual apa ke nama lagi katil ke CA. Saya jual kursi urut ke CA. Sampai satu tahap cukup 6 bulan. Adakah CA tu nak beli lagi produk saya? Dah ada penapis air. So saya terpaksa cari buyer baru. Ini keras. Penat. Asyik cari je yang baru. Nampak tak? Dalam forever living, yang sedia ada dapat tetap income sampai kita tak ada jangka masa, unlimited sampai bila-bila, dan yang baru kita dapat. So, baru lama kita dapat. Ini kita penat. Janganlah penat macam tu. Okey, kita bukan produk bermusim. Produk bermusim ni tahu tak maksudnya? Tengok TikTok seller jual baju gaya itu. Macam-macam live gitu, gini gitu. Tapi bila time raya, ada ke orang beli baju gaya? Ada ke orang beli kurma? Bulan puasa, lepas puasa. Tak ada. Dulu masa bulan puasa, buat jual kurma 100,000 sebulan. Tetapi lepas puasa, orang tak beli dah kurma. Macam saya ke office kan, saya dapat 3-4 bungkus sampai saya bagi orang. Nampak tak? Jadi bulan puasa, kalau say dulu 10,000, kita hanya dapat 5,000 je. Ataupun 3,000 je. Nampak tak? Dia bermusim. Kita bukan produk viral. Kita guna duta itu. Duta ini tak. Saya adalah duta untuk bisnes saya. Sebab apa? Saya boleh tunjuk orang kesihatan saya.
Saya boleh tunjuk orang income saya. Nampak tak? Kadang duta tu dia bayar je. Contoh saya nak ambil duta siapa? Contoh Datuk Ali Shukri lah contoh. Orang dah terkenal dia. Saya ambil dia, saya bayar dia. Contoh. Macam Ali Shukri ambil Ina Naim tu. Nampak untuk produk dia. Dia bayar Ina Naim. Bukan Ina Naim suka-suka je pergi. Nampak tak? So you susah. Okey. Kat sini produk terdesak. Terpaksa beli untuk kekal cantik dan atasi penyakit. Lepas tu repeat belian tinggi. Produk head to toe. Dari rambut sampai ke kaki. Dari kepala sampai ke kaki. Kan? Monopoli aloe vera madu essential oil. 200 produk luar dalam untuk Malaysia. Okey? Satu dia. Sebab kalau kita pun kalau duduk Malaysia, contoh kita duduk Malaysia, kita nak order Brunei pun boleh. Nak order kat Singapura boleh. Macam saya hari tu kan pergi Mexico. Saya nak beli barang kat Turki pun boleh. ID saya yang sama. Okey, andai kata saya bulan depan saya nak duduk di Jepun dah. Okey, saya nak duduk di Jepun lah 3 tahun. Saya bawa ID Malaysia duduk di Jepun. Tak perlulah Nurul di Jepun kau kena buat ID baru. Kau kena bayar baru. Tak perlu. Saya punya satu dunia persen dan keuntungan serta pangkat dia sama saja. Cuma wang ringgit, mata wang je tak sama. Okey? Ladang, kilang, kapal sendiri hak cipta terpelihara sebab dalam botol kita ada packaging. Bawah botol kita ada nombor iaitu segi 43 tu. Segitiga yang macam brand Tupperware tu kan. Kita bila bakar botol kita tak hitam. Dan satu-satunya produk dalam botol kita tak ada silika. Okey? Macam kita beli mana-mana ubat dia bila kita buka tu dia ada silika yang macam biji kasut yang letak dalam kasut baru tu kan. So untuk jaga kelembapan. Kita tak ada. Dalam 5-6 tahun duduk dalam botol tu elok lagi produk. Okey? Dia punya plastik dia berkualiti tinggi. Allah Akbar. Okey, kita ada 3 ni. Dua ni yang killer lah. Okey, untuk sebab apa? Kita mesti usus dan salur darah. Okey, kalau usus kita kotor pun kita boleh anxiety. Orang dekat Facebook Izati tu kan. So salur darah ni kita boleh jadi stroke. Sebab tu ramai orang muda stres kerja, stres beban komitmen, tiba-tiba dia meninggal tidur atau pecah salur darah atau stroke. Okay, so takkan kita nak sampai macam tu. Dah lah kita ada anak kecil, dah lah kita belum kahwin, dah lah kita ada mak yang perlu jaga, dah lah kita ada komitmen hutang yang besar. Takkan kita tak nak jaga kesihatan kita. Once kita dah stroke, siapa yang nak jaga anak kita? Itu kena fikir. Sekarang ni tak naklah aku ada 2,000, simpan je lah. Tak naklah aku beli barang forever ni, tak nak sihat aku. Pap, kita sakit. Nak kita rasa sengar-sengar dekat leher ke apa, lenguh-lenguh badan, sakit usus, berak sembelit. Tu semua punca-punca boleh pakai stoma bag. Okay? Okay, so dari segi produk. Okay, ni kita adalah penanam aloe vera terbesar di dunia. Okay, aloe vera ni ada lebih 300 spesies dan kita adalah spesies yang terbaik iaitu spesies Barbadacis Miller. Okay. Dan kita ada di Republik Dominikan iaitu di Mexico lah ada 600 kita punya ladang 2 kali negara Singapura. Okay. Dan madu lebah kita, pengeluar madu lebah ada di Gurun Sonoron. Okay. Gurun ni kita tahu yang tak ada timur hujan. So sarang dia tak ada campur air hujan. So madu kita madu pure. Okay. Dan mampu milik. Madu pure sebab madu gurun. Madu kita paling murah dari Gurun. Paling murah. Kalau pergi madu Gurun, confirm 200-300. Tapi kita tak sampai pun 100. Okay. So kita boleh dapat madu ni pun sebotol setengah kilo RM60. 60 lebih pun boleh dapat. Sebab kita punya botol ni adalah packaging, orang kata botol ni plastik bukan kaca. Dan kita ada 4 madu iaitu bee pollen, bee propolis, royal jelly dan bee honey. Kita ada 4. Satu company yang keluarkan produk B4 adalah Forever Living. Okay. Semua sendiri punya. Sebab tu kita kata Forever Business Owner. Okay. Kita dapat pengiktirafan dunia. Jangan risau. Dulu tak naklah buat. Tak. Kita ni memang dapat semua. Jangan risau. Kita pun ada sertifikat ELO. Okay. Kita pun halal. Kenapa tak pakai halal JAKIM dulu? Kenapa halal dunia? M tu kan? Yelah. JAKIM ni Malaysia saja. Singapura tak pakai JAKIM.
So kita pakai halal dunia. Dan produk-produk kita banyak dapat reward lah. Okay. So kita bagi orang yang bukan Islam ni kosher. Okay. So kita tak ada apa yang arnab tu kan. Kita tak ada buat aniaya kepada binatang. Contoh kita ambil binatang untuk kita buat produk kita. Tak ada, tak ada. Semua semula jadi ya. Okay. Ni adalah kita produk sunnah. Produk kita produk sunnah. Produk aloe vera, kalau kaum Indra memang suka juga aloe vera, dipanggil daun sabin dalam Islam, aloe vera, daun lidah buaya, kalau orang Kelantan lidah boyo, daun apa ke lagi. Itulah. So madu. Okay. Oh, sorry, tergerak. So masa zaman Cleopatra pun memang pakai aloe vera. Aloe vera ni zaman lama dah. Okay. Okay, ini kita ada saintis tu saya kata bukan kita apa nama tumbuk-tumbuk dekat lesung je. Tak, kita ada saintis-saintis yang terkemuka, okey? Okey, kita ada tokoh-tokoh juga, tokoh-tokoh negara selebriti yang minum Forever Living. Dan Azni Nawawi pun adalah kita punya selebriti juga, tak ada peluk gambar ni, ada gambar dia pegang aloe vera. Dia pun pakai kita, tapi dia duta produk sebelah, betul tak? Okey. Okey, testimoni. Testimoni kita ni nampak. Ni orang sopak. Sekejap Okey. Ni orang sopak. Okey, orang sopak vitiligo. Ataupun balong kampung nama. Ini psoriasis. Ini orang tertua. Masuk Guinness Book of Record. Ni nampak? Ni yang tertua. Ini pun rekod dunia juga. Minum aloe vera juga. Ini pun Cina Jepun ni minum aloe vera juga. Ini kurus. Nampak tak? Ini kucing masuk juga. Nampak? Ini orang sopak. Ini psoriasis. So, psoriasis. Nak sebut ubat salah. Eczema. Okay. Ada orang kata sopak ni, vitiligo ni, dia tak boleh, orang kata hilang. Sebenarnya boleh. Vitiligo ni boleh hilang. Cuma kena produk yang betul lah dan di-guide. Okay. So, saya tunjuk ini aloe vera jelly. Dia punya fungsi. Okay. Cuma kalau saya tak dengar aku bagi tahu kejap. Saya nak on dulu. Dia punya sound. Mana sound. Saya komputer sound. Kalau tak dengar aku check Sekarang, saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan ayam cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun. Tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini mi segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa-apa pun tak guna sebab usus tak boleh menyerap lagi dan sebab itulah kita tak cukup khasiat dan kita jatuh sakit. Lepas tu, orang kata usus boleh cuci dengan air banyak. Tengok ni. Air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksin hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia takkan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber elektrolit bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala.
Tapi bila kita minum aloe vera gel, mental menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, barulah kita terhindar daripada penyakit 3 serangkai, iaitu darah tinggi, kecil manis, kolesterol tinggi, kanser, strok dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Okey, ni aloe vera gel untuk perut kita, usus. Sebab punca penyakit datangnya daripada usus. Segala penyakit sebab kita makan dan dalam perut tu adalah usus kita. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan Okey, ini untuk salur darah kita. Sekarang dipanggil omega plus lah. Sekarang, saya nak tunjukkan demo minyak ikan dan minyak zaitun yang boleh hancurkan kolesterol jahat dalam salur darah kita. Kita gunakan Seroform sebagai analogi kolesterol jahat yang ada dalam salur darah kita selama ini. Untuk pengetahuan, 20% penyakit datang daripada salur darah yang tersumbat. Bila salur darah kita penuh dengan kolesterol jahat, ia akan membuatkan salur darah kita semakin sempit, lama-lama tertutup dan boleh pecah pada bila-bila masa, lalu terjadinya penyakit berbahaya seperti serangan jantung dan strok. So, demo ni kita guna air panas untuk memperlihatkan Seroform walaupun direndam dalam air panas tapi ia tidak hancur. Seroform memang sangat degil untuk dipecahkan. Ini sama juga keadaan bila mana kita minum air panas selepas makan, ia juga tidak boleh menghancurkan kolesterol jahat kita tu. Jadi, untuk hancurkan kolesterol jahat, kita hanya guna minyak ikan dari lautan Arktik yang bebas dari pencemaran. Minyak ikan mengandungi kolesterol baik yang akan memusnahkan kolesterol jahat dalam saudara kita. Dalam satu soft gel minyak ikan ini, ada mengandungi minyak zaitun sekali. Jom kita tengok apa yang berlaku apabila kita makan satu biji minyak ikan. So, kita tengok ya, apa jadi pada kolesterol kita bila kita makan minyak ikan. Okey, let's say, minyak ikan yang kita makan tu dah masuk ke dalam saluran kita dan berjumpa dengan kolesterol jahat. Okey, kita letak sedikit di tangan. Nanti anda boleh tengok apa yang berlaku pada kulit saya ini ya. Tengok tindak balas minyak ikan kat atas Seroform tu. Nampak Seroform tu makin lisut dan hancur. Begitulah kolesterol jahat dalam saudara kita. Tapi jangan takut, tengok kulit saya tadi, tak kesan tak hancur pun. Sebab minyak ikan hanya hancurkan kolesterol jahat saja. Kulit kita, saudara kita, semua terbina daripada protein. Bila kolesterol jahat hancur, saudara kita semakin bersih dan tak tersumbat lagi. So, kita boleh hindar masalah kebas-kebas, serangan jantung, strok dan sebagainya. Itu sebab kita kena amalkan minyak ikan daripada Forever Living. Okey, nampak? Dah ada explanation kan? Okey. Sekarang, saya nak tunjuk. Okey. Macam mana kita ni nak cerita tadi pasal produk, sebab kalau kita buat kita contoh nak kaya, kita nak melabur. Kita labur 10,000, 20,000 pun lebuh akhirnya sebab kita tak ada produk. Banyak pula sekarang isu-isu scam kan. Okey, so macam mana Forever Living ni ada produk dan 3 konsep Forever Living ni yang tak ada kat bisnes lain. Menyebabkan Forever Living ni bayar bonus paling banyak kat dunia, okey? Ini pasal plan marketing kita. Okey? Plan marketing. Tadi dah cukup syarikat, dah cukup produk, plan pemasaran. Okey? So tiga konsep ni, syarikat, produk, pemasaran tu mesti kita kaji dan kita ikutlah yang mana yang boleh membantu kita mudah selesai komitmen kita dan capai impian kita. Bukan nak capai impian upline je kan. Takkan nak capai impian founder je. Takkan nak capai impian syarikat je. Kita bila? Kita dapat penat. Okay? So, pemasaran yang pertama kita adalah simple, tiada orang tengah, tiada sistem point, tiada sistem pairing. Ini saya akan terang satu-satu nanti untuk simple ni. Okey, yang kedua duplicate. Modal kita 90 sekali seumur hidup. Okey, dan semua orang boleh berbisnes dalam ni. Okey. So, modal ni sekali je. One off. Kan? Okey, lepas tu kita jual lah barang untuk dapatkan 60%. Kalau tak, kita ambil lah promosi. Bulan ni ada promosi, nantilah saya tunjuk. Okey, terus dapat 60% sudah jadi founder. Okey. Profit bonus payout paling tinggi kat dunia sebab apa? Kita bayar bonus daripada harga jual. Ada 11 cabang insentif dan bonus. Okey, kita bayar terus daripada harga jual tanpa ada sistem point. Nanti saya terangkan. Kita tak ada stres lah sebab kita beli harga ahli, kita dapat bonus daripada harga jual. Percutian 3 kali setahun termasuk duit poket, tak perlu maintain, tak perlu MOQ, bebas masa, bebas lokasi, bebas hutang. Sebab tu boleh buat kerja part time. Dan Forever Living adalah raja kepada global bonus. Kalau search semua Forever Living, kalau search dekat Google, image dia keluar, cek kita punya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kita punya nilai cek bonus tahunan. Okey, bukan plan marketing. Ada bisnes yang keluar plan marketing, okey. Kita tak. Kita dah ada bukti. Okey. So konsep yang pertama adalah kita ni tak ada orang tengah.
Tak perlu sister agent stocking. Sebab kita pertama produk direct kilang. Siapa yang ahli Wak Ima, siapa pun dia, datuk ke, datin ke, tuan ke, puan ke, hajah ke, haji ke, adik ke, abang ke, kakak ke, kak long, kak ngah, semua kilang yang uruskan. Okey? Pangkat dan diskaun tak jatuh. Wak Ima siapa sekalipun. Tak perlu maintain belian atau jualan setiap bulan. Kekal dapat bonus. Tiada MOQ. Minimum order quantity. Tak perlu. You nak beli 10 barang ke? You tak nak beli ke? Terpulang. Ini you punya business. You punya owner. Okay? Kekal bonus 30% hingga 40% walaupun you tak buat maintain belian. Tidak berkongsi keuntungan dengan siapa-siapa. You join, saya ajar. You tak berkongsi keuntungan dengan saya. Sebab you dengan kilang. Kilang company bayar you je. Okay? Tapi bila you duduk bawah saya ajar ilmu, saya dapatlah sikit. Nak bersin pula. Sorry. Saya dapatlah sikit, berapa persen. Nampak tak? Sebab penat lelah saya buat ajar you. So, you pun sama. You akan ada team, you akan ajar, you dapat juga. Okay, untung agent macam founder. Sebab permulaan bisnes 60%. Kalau you betul-betul nak bisnes, you betul-betul nak ubah hidup, memang ambil 60%. Sebab kat sini you boleh tengok. Kalau tradisional ke, MLM ke apa ke, dia tradisional contoh dulu dia ada orang tengah, showcase, agent, you kena buat berapa belian setiap bulan. Tak kisahlah, bisnes Muslim ke apa, you wajib, you nak kekal stocky agent. Dengar pada Muslim, tapi dia dah menekan you. You terpaksa maintain, you terpaksa buat sale. Gila-gila untuk you tak nak jatuh pada agent. Nampak tak? Bila agent pun you untung RM5 je, RM4 je. Stocky you untung RM20. Nampak tak? Berbeza sangat dengan Forever Living. Walaupun dia dari US tetapi dia berada di tanah suci Mekah dan dia tak menekan dan tak ada langsung syarat tersembunyi. Kalau sama dengan MLM lain, okey, dia memang tak ada sistem stokis apa semua. Dia ada pangkat macam Forever tapi dia mula-mula bisnes 3%. Lepas tu 6%. Lepas tu 9%. Atau mula-mula 5%. Lepas tu 6%. Lepas tu 7%. Lepas tu turun. Tak buat. Pangkat turun. Nampak tak? So you kena buat balik untuk dapat berapa persen yang tinggi. So penat. Forever Living you buat sekali. You tu dapat. You tak buat. You kekal pangkat tu. Atau you akan menaik. So kita terus direct kilang. Ini baru dinama Forever Business Owner. Okay. Konsep yang kedua. Okay. Kita tak ada sistem point. Okay. Tak ada sistem point. Tak ada BWPV. Okay. Maksudnya FLP ni Forever Living. Kita contoh. Kita buat sale 2,000. Bonus kita terus darat 25%. Dapat terus 500. You sekarang kalau you buat bisnes MLM lain. You jual satu produk 2,000. Contoh. You jual total produk 2,000. Berapa bonus you buat? Malam ni you kira sendiri. Tapi dalam Forever Living, you buat sale yang sama, nilai yang sama, you dapat 500. You nak 50, macam kat bawah syarikat ABC, buat sale 2,000, convert kepada PV, darat 5%, you dapat 50. Kalau darat 3%, darat RM30. You nak buat sale team sama 2,000, sale you sama 2,000, tetapi you dapat 500. Tapi, ataupun RM50 you nak. Ramai orang tak sedar, sukanya dapat. Kalau you nak bisnes lain, you di bisnes lain, syarikat ABC perlu melakukan hasil jualan sebanyak 10 kali ganda lebih untuk mendapatkan 500. Maksudnya, kalau saya di Forever Living, seorang ahli beli 2,000, saya dah dapat 500. Contohlah dia beli satu produk tu. Tapi tak adalah produk kita sampai 2,000. Saya bagi contoh. Tapi you buat bisnes lain, satu orang beli 2,000, you dapat 50. So, you kena cari 10 orang untuk dapatkan 500. You faham tak faham? So saya kata you nak bisnes stres ke you nak bisnes tenang. Sebab tu bisnes lain dia suruh you berhenti kerja. Berhentilah kerja sebab you kena buat kerja gila. You kena cari 10 orang. Saya ni sebulan saya cari seorang saya nak dapat 500 orang je selama 30 hari. Tapi dekat sana you kena cari 10 orang. Memang you kena berhenti kerja sebab you tak boleh nak komit. Nampak tak? Okay, jelas Okay, konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga, tiada sistem pairing. Okay? Tiada sistem pairing. Dalam Forever, tak ada. Tak ada macam, okay, you join hari ni, you kena letak laki you sebelah kiri, kanan kawan you. Tak. Sini tak ada. Tak ada konsep menindas. Tak ada konsep menindas. Okay? Saya kalikan ni ke atas. Okay? Dia tak ada konsep menindas. So, maksudnya, you tak perlu pasang kiri kanan. You tak perlu fikir, okay,
Aku dah ada kiri kanan ni. Aku nak dapat pair, aku kena letak abu ni sebelah sini lah kanan aku ni. Tahu tak? Penat tahu buat. Tak payah dalam Forever Living. Kamu tak payah fikir pasal bonus. Memang dah dapat, tak mati. Kamu tak perlu fikir kaki-kaki, nak susun-susun, tak perlu. Apa yang kamu perlu adalah dapat bonus. Tak perlu nak membebankan kepala otak, nak letak sini, nak letak sini. Ada lagi bisnes yang flushing. Nampak tak? Tak sama pair dia flushing. Macam-macam. So, kenapa you nak buat bisnes penat? Maknanya kalau you di bisnes lain, you dapat 10,000 sebulan, saya salute. Sebenarnya kalau you di bisnes lain, you pindah di Forever Living, dari 10,000 yang you buat kerja menggila tu, you boleh dapat 50,000 di Forever Living. 10,000 atau 100,000 sebab 10 kali ganda kan. You boleh dapat 10 kali ganda di Forever Living. So, you dapat di bisnes sekarang 10,000, you boleh dapat di Forever 100,000. You nampak tak? Sebab Forever Living sangat mudah. Dia tak ada pairing, tak ada konsep ambil package ni dapat besar. You ambil package A, B, C ada package. Kalau you ambil package C, bayar 3,000, you dapat persen besar. You dapat pangkat ni. Tak, Forever Living tak ada istilah beli pangkat dia, tak ada. Jangan risau. Okay? Walaupun you ada satu kaki pun, bonus royalty tetap bayar sekali. Bayar. Tak perlulah you nak tunggu ada fighter. Macam saya tak ada fighter. You nak tunggu ada fighter lu baru nak dapat bonus. Tak. You tak ada apa-apa pun. You user je. Ada orang user team you pun you tu tak dapat. Okay? Okay, ni dia kata. Pilihlah syarikat yang benar-benar mahu berikan kita untung yang banyak. Bukan syarikat yang banyak sangat syarat untuk beri kita bonus. You kena buat ini, you kena buat ini, you kena maintain sale, you kena pairing, you kena itu, you kena ini. You kena point system, you kena itu, you kena turun pangkat. Tak payah. Buang masa je. Okay. Okay. Sorry. Okay. Dalam Forever Living, exclusive different. Sebab plan bonus Forever Living yang sebelah ni, dia tidak memutuskan kita. Maksudnya hari ni, kalau saya menaja, saya mengahlikan Amiro contoh. Okay. So Amiro sama pangkat dengan saya, manager, eager manager. So Amiro tetap anak saya. Okay. Dalam bisnes MLM yang lain dan bisnes yang lain, ada bila sama pangkat, dia akan terputus upline dengan downline. Upline dia akan duduk sebelah. Dia akan jadi side line. Sebab tu saya kata, sebelum bisnes, you kena tengok ending bisnes. You kena tengok. Jangan penat-penat tiba-tiba you habis. Dalam Forever Living, sama tinggi pangkat pun tak putus. Malah you masih dapat royalty paling kecil dalam Forever Living 11%. Ni saya tunjuk macam mana kira. Sekejap lagi. Okay? Tak putus. Okay. Okay. Yang tadi tak putus, okay? Yang ni percutian tiga kali setahun yang saya cakap. Bonus tahunan USD. Ni reward yang extra, yang memang company bagi. Tabung kereta, gaji. Gaji setiap bulan. Okay? Nak beli kereta lah. Nak beli rumah lah. Okay. So, saya yang kereta saya tu, saya dapat ni lah. Forever to drive. Okay? Saya beli kereta. Kalau tak nak beli kereta, kereta ada. Nak simpan dalam ASB pun tak apa, simpan. Cuma company bagi extra gaji setiap bulan tu dalam akaun kita. Contoh bonus kita 10,000, gaji kita 3,000 sebulan. So 13,000 masuk dalam akaun. 13,000, 3,000 baki extra tu, you nak beli kereta ke, you nak beli rumah ke, you nak simpan tabung haji ke, you nak terpulang. Okay? Dalam Forever Living, you join, you layak dapat gaji. You tak perlu tunggu pencen 5 tahun, 6 tahun baru nak dapat pencen. Tak perlu. Sebab dalam tempoh 5 tahun, 6 tahun, you belum tentu hidup lagi. Ya? So, kena cepat. Okey. Ini tabung-tabung kereta yang kita... Tak kisahlah you nak beli apa-apa pun. Kerja 3 bulan, gaji dibayar 3 tahun. Selepas 3 tahun, auto renew. Setiap bulan company bayarkan kereta. Kau nak beli kereta. Kau nak beli rumah, kau boleh bayar. Kau nak simpan SB pun simpan. Terpulang. Okey, setiap bulan 1,500 hingga 3,000 extra. Extra gaji tak perlu tunggu pencen 5-6 tahun dapat gaji setiap bulan. Macam kita kau, kalau orang suri rumah, duduk rumah dapat gaji setiap bulan, hanya duduk dekat rumah dengan main handphone je.
Okey, tak perlu pergi kerja. MACD gaji 1,500 tak perlu, tak perlu. Duduk rumah je jaga anak, dapat gaji setiap bulan. Lepas tu tak perlu tunggu pencen 5-6 tahun baru dapat pencen, tak perlu. Okey. Ni ada orang dapat gaji beli van jenazah pun boleh, tak ada masalah. Ni contoh-contoh lah saya bagi. Okey, ini percutian kita yang apa? Yang kita dapat pergilah, berubah-ubah negara, setiap tahun berubah-ubah, dan duit poket belanja kita dia boleh bagi daripada 500 USD hingga 30,200 USD. Ini dah nilai, bayangkan kita pergi luar negara saja duit poket kita tak payah cakap banyak ni lah. Katalah 10,000 je lah kita dapat, memang apa kita nak beli, balik mula duit. Okey, untuk kita shopping ke boleh di luar negara, kita boleh simpan balik. Contoh kita tak nak shopping, kita nak kenal je negara orang, kita nak shopping. Makan dah sedia, tidur dah sedia, kita tak nak shopping. Okey, so kita boleh simpan je lah, kita beli, bayar hutang, beli aset di tanah terpulang. Okey, duit ni masuk ke akaun kita lah. Okey, ini yang kita pergi yang 3 tadi, ini okey, saya ke Cancun ni pada tahun 2022 ni. Okey. So ini saya dapat juga local trip gold wafer, saya satu, suami satu, dan ini saya pergi juga Bangkok. Okey. Turki. Okey, dia bertukar-tukar ya. Dia panggil leadership incubator trip. Maksudnya yang ni, yang hijau ni Asia, tapi Asianya pergi Jepun, pergi Hong Kong juga. Ini beberapa gambar yang saya bagilah. Okey, ego managemetric ni sama, dia akan berubah-ubah lah satu dunia. Okey. So, bila kita pergi luar negara, kita akan pergi ke center dia lah. Okey, ini bonus tahunan kita. 3% keuntungan company bagi kat kita semua ahli. Sebab tu saya kata, keuntungan ni kita tak ada dalam bursa saham. Keuntungan ni diberikan kepada ahli yang ahli lah. Okey, nanti saya tunjuk itu. Okey. Ini yang cerita tadi, passive income, active income. Loyalty bonus level 1, 632, 11% saya kata. Walaupun sama pangkat, kita tetap tak putus, kita tetap dapat. Kalau say bawah kita abu 100K contoh, kita bonus bayar daripada harga kilang ya. So 100K ni harga kilang. Sebenarnya tim beli dalam 60,000 je. Darab 6% kita dapat 6,000 daripada ahli. So bawah ahli ni ada abu, dia beli kat sama dapat 3%. Bawah abu ni ada atan, kita 2,000. So daripada satu line saja, kalau kita tak ada line yang sebelah ni pun, kita dah dapat 11,000. Nampak tak? Tapi kalau kita ada overriding yang lain, assistant manager, supervisor, VIP, user, kita totally semua kita boleh dapat 19,000. Ini paling sikit saya congak. Saya bagi contoh, nampak tak? Dan jangan tengok, wow besar dulu, kau kena buat sale 50,000. Tak. Ini adalah harga kilang. Kalau you off 48%, so you punya sale ni dalam 25,000 harga ahli. Lebih kurang, congak Okay, jelas So sangat mudah. Tak ada tukar sistem point. Terus harga kilang darab persen terus. Tak perlu nak pening-pening. Orang tak, sebab tu dalam tim kita ada orang tak pandai baca, tak pandai nulis pun boleh buat income 3,000 dalam masa 2 bulan. Bulan pertama join 900 lebih, bulan kedua 2,000 lebih. Total 2 bulan pertama dia join 3,000 lebih. Sebab apa? Dia tahu dia nak apa-apa, dia kira je. Okey, kalau tim aku hari ni, orang beli 2,000, aku dapat 500. Lepas dah kereta Myvi aku. Boleh kira. So, tak perlu fikir, okey, hari ni tim aku beli 2,000, tapi kicap kuning berapa PV lah, kicap putih ni berapa PV lah. Pening. Nak kira. So, kita senang. Tak pening-pening. Orang yang tak pandai sekolah pun boleh buat. Sebab apa? You nak berapa say? Kalau you nak 500 bayar Myvi, you punya tim say hanya 2,000 harga kilang. Tapi you punya tim beli dalam 1,700, 1,600 saja. Nampak? Okey. Okey, ini income suri rumah. Bulan 5, 2023 lepas COVID Bulan 5, bulan Jun, Mei, Jun, Julai terus 5 angka, 5 angka, 5 angka. Kenapa perlu tunggu 3 tahun untuk dapatkan 5 angka? 3 bulan join Forever Living dah boleh 5 angka setiap bulan. Nampak? Ini Forever Living ni dia mengkayakan business owner, mengkayakan kita, bukan mengkayakan upline kita. Ya? Okey, ini warga emas. Sekarang pun masih buat lagi. Dia asalnya breast cancer. Okey, dah sihat. So, umur 60, ini tahun 2019 dia dapat cek aja. Ini nak cerita, kalau you tak dapat cek tahunan pun,
Tak apa kalau you dapat bulanan pun 20,000, 30,000 sebulan, you nak buat apa? Nampak? Dapat melancong free lagi nak buat apa? Tak nak pergi melancong dah tua dapat duit pampasan lagi. Okey, ini yang bonus tahunan masuk pada bulan 2024 hari tu. 153,690 termasuk duit lah. Duit poket belanja apa segala masuk sini. Okey, dah 10.30 lebih dah. Okey, bisnes kita boleh diwarisi. Dengar ni sekejap, saya pasang. The best part nak share dengan semua orang, memang Forever is the best company sebab nama suami, sebenarnya sebelum ni nama suami, tapi bila suami dah meninggal tahun 23 Februari 2021, bulan 9 tu datuk, terus semua bisnes yang ada dapat atas nama suami, terus dapat di atas nama saya. Ini yang best Forever, yang betul-betul namanya Forever, yang betul-betul orang kata diwariskan tu, itu memang betul real. Sebab saya pada tahun bulan 8 itu juga saya dapat pencapaian 5 angka sebulan itu sampai sekarang, Masya Allah. Sebab saya rasa macam perjuangan ni perlu diteruskan walaupun suami dah meninggal dunia. Okey, Ibu, terima kasih. Banyak kepada diucapkan kepada senior manager. Okay, the power of whatever, the power of love. Okay, maksudnya kat sini, laki dia dah meninggal pada bulan 8 2021 kena COVID. Jadi, masa laki dia buat, dia memang 5 angka kan konsisten. Jadi, dia tak buat apa. Bila laki dia meninggal pada 2021, dia baru tersedar yang dia rasa sayangnya kalau aku tak wariskan bisnes ni. So, dia ambil. Dia kekal lah sampai sekarang. Okay. Ini yang cerita saya kata tadi. Kena faham ya. Jangan kata aku tak nak Forever Living sebab tak ada dalam bursa saham. Kenapalah? Buka sikit minda. Forever Living adalah private company. Bukan public company yang mengutip dana daripada shareholder. Sebab company Forever Living ni dah kaya dah. Okay? Sebab tu Forever Living tak ada dalam bursa saham. Dan Forever Living tak perlu pembahagian keuntungan pada shareholder yang berkepentingan. Malah shareholder yang berkepentingan tu dia bukan ahli Forever Living pun. Nak buat apa kita kongsi bukan ahli, betul tak? Macam saya katalah, you punya bilik tidur, kenapa you nak kongsi dengan saya? Saya ni orang luar yang bukan ahli keluarga you. Konsep dia senang je. Forever Living dia punya konsep kita punya kehidupan. Okay? Forever Living, keuntungan Forever Living adalah untuk ahli-ahli saja dan semua kilang ladang, produk, kapal, packaging adalah semua sendiri punya. Tak perlu pinjam dengan siapa-siapa. Sebab tu permulaan bisnes kami awak boleh dapat 60% dan semua bayaran bonus adalah daripada harga kilang. Tak perlu nak fikir point system tadi masa saya cakap tadi. Di mana datangnya dana keuntungan Forever Living untuk agian bonus tahunan USD kepada setiap ahli? Jadi Forever Living yang berada di 121 negara ni, dia mengutip untuk 3% keuntungan tahunan dari 121 negara dan masuk dalam tabung. Maksudnya 3% Jepun, 3% Brunei, 3% Malaysia, 3% India dimasuk dalam satu tabung. Bila hujung tahun dia pecah tabung tu, dia pun bagilah kat kita semua. Dia sama gak konsep, senang je. You nak pergi Langkawi bulan 12 ni, you nak pergi Melaka, Sabah lah contoh. Bulan 12 ni, nak naik flight bawa family mak ayah semua. You mesti menabung sekarang. Bulan 12 you buka tabung tu, nampak tak? So konsep Forever Living, culture kita, kehidupan kita je. Sebab tu tak ada pendasan, tak ada syarat tersembunyi, tak ada. Jelas. Okay. Ni macam mana nak mula pumpang bercakap ni macam mana mula. Siapa yang dengar kat sini Zoom, kat TikTok, saya menyeru berpindahlah ke Forever Living. Bukan untuk saya, tapi untuk you all sendiri yang jangan bazir masa, jangan bazir peluang. Okay. You punya ni dah depan mata dah gunung emas ni. Okay. Okay. Tadi ada soalan dekat saya. Cik Megat, tengok ni saya cakap. Okay. Okay. Dia macam ni. Untuk berbisnes perlu ada modal. Mana ada bisnes tak ada modal. Orang nak nipu orang, pelaburan pun kena ada modal. Betul tak? Lala lebur. Kita pinjam loan lah bagai kan. Okay. Dia ada dua permulaan bisnes. Yang pertama 5%. You bayar 90% sekali seumur hidup one off you dapat 5% dan you boleh berniaga di 3 negara. Malaysia, Singapura, Brunei. Okay. You dapat sebotol ni free. Harga banyak ni. You jual banyak ni terpulang. You nak jual, you pakai terpulang. Jelas? Okay.
5% keuntungan you boleh niaga di 3 negara. Ha. Maksudnya you boleh ambil untung runcit di 3 negara lah. Bonus you tak ada. Okay, sebab you as user. Tapi kalau you di VIP, okay, oh, okay. Kalau you di VIP, you boleh daftar ejen cawangan rangkaian you di seluruh dunia 171. Okay? Tapi modal bisnes 2147. Tapi sekarang jangan risau, ada promosi. Less banyak. You jimat RM600, you dapat 18 ke 17 produk. Okay, you dapat diskaun 30% di 171 negara. Ni silap. You boleh beli harga aloe vera dengan untung macam ni. Okay. So, kalau you VIP, taja VIP, you dapat 536. Kalau you cerita tadi pasal 10 orang, tadi kan saya cerita 2,000 dapat 500. Kalau 214 you dapat 536. Kalau 10 orang di bisnes lain you baru dapat 500. Kalau 10 orang di bisnes Forever Living you dapat 5,000 lebih. Makan apa? Okey, telur kicap nanti kejap Adik keluar dulu. Okey. Okey, so maknanya you dapat lagi 5,000 lebih kalau 10 orang. Nampak tak? Berbaloi tak? You taja 10 orang, team you ada 10 orang, you dapat 5,000 lebih. Ataupun sekarang you buat bisnes, you ada 10 orang, you dapat 500 lebih. Nampak tak? Faham tak? Okey? Okey, ini contoh. Ini sebagai contoh dah nak habis pun. Anak saya kecil tu lapar lah pula. Okey. Okey, ini contoh cerita. Okey. 30% ni adalah untung runcit sahaja. Okey, 30% ni untung runcit, 25% bonus permulaan bisnes. Okey, ini untung runcit. Sebelah sini untung 20%. Ini kita menaja. Ada tim. Kita boleh menaja. Okey? So, kalau kita ada tim yang beli satu aloe vera, kita dapat RM29.50. Kalau 10 botol, RM292. Kalau kita ada VIP bawah, kita dapat 500. So, kalau 4 orang dah 2,147. Nampak tak? Sama je. Kita modal banyak ni, kita dapat banyak ni. Dia sama. Dia tak tipu tau. Dia tak tipu. Yang promosi pun sama. Nanti ada promosi. Next slide. Okey, kalau ahli pun bukan ahli macam ni. Kalau kita jual aloe vera gel ni, satu botol kita dapat untung RM35. Kalau 10 orang dah RM300. Nampak tak? Bayangkan mana bisnes yang Muslim ke, yang lain yang boleh bagi keuntungan paling kecil 30%. Dan paling besar untung runcit kita 48%. So kita boleh dapat separuh harga. Maknanya satu produk kita dah jual, dah banyak besar dah. Kita boleh beli beras 10 kilo dah. Nampak tak? Kalau bisnes lain mesti RM5, RM10, RM12. Nampak tak? Kita dah besar dah. Okey. Kalau 10 orang, RM350, 30 sen. Okey, Forever bayar bonus daripada harga jual. Macam tadi ulang-ulang dah banyak kali dah. Bukan sister point Okey. So dah second last saya punya slide. Nak besar 60% Grab jadi VIP sekarang. Sebab ingat modal sekali. Dengan harga promosi jimat sekali seumur hidup tanpa maintain sales setiap bulan. You kekal dapat 60% walaupun 3 tahun akan datang. You stop, you datang balik kekal 60%. Dengan modal apa 60%? Kalau di founder 60% buka kedai, urus pekerja semua. Kadang pekerja kita gaji RM1,500. Untung kita baru RM800. Sebab kita nak bayar sewa kedai, nak bayar pekerja, nak bayar api, nak bayar air, nak apa? Nak repeat produk, nak simpan stok, macam-macam. So kat sini tak perlu simpan stok, tak perlu pakai pekerja, tak perlu buat kilang, tak perlu urusan ke kilang sebab kita pakai kilang Forever Living saja. Tak perlu post barang, semua kilang urus. Apa lagi? Modal kita sekali sahaja seumur hidup, untung berkali-kali. Modal kita kecil tapi untung kita besar. Okay, next slide Okay, ini. Okay, saya tutup dulu ni. Cepat Grab promosi VIP, modal bisnes one off 60% pukal seumur hidup.
Okey, permulaan bisnes you dapat 60%, you boleh pilih pilihan 1, pilihan 2. Okey, ini permulaan bisnes you dah dapat satu produk free. Okey. Kalau you beli selalu, you kumpul, you akan dapat banyak produk yang boleh pilih. Okey, pilihan di tangan sendiri nak pilih set yang mana. You nak pilih set 1 ke set 2? Kalau you tanya saya bagi set 1 lah sebab kat sini banyak produk. Jadi 1, 2, 3 je. Kat sini banyak produk. Ada madu, ada propolis, ada kolesterol, ada untuk perempuan kecantikan rahim, untuk orang nak ikhtiar mengandung, ada masalah gout, ada masalah apa nama lagi, period, masalah period seguguk, okey. Ini Elolip, ini sabun untuk eczema, jerawat, jeragat, ini ubat gigi. Satu tiup ni 5-6 bulan pakai, ini ubat luka, macam-macam ubat lah. Ni. Okey, ini asas produk kita botol kuning ni untuk semua penyakit kita lah. Usus. Bersihkan usus kita sebab punca penyakit kita adalah datang daripada usus. Okey. So nampak tak dua-dua profit margin permulaan kita 60%. Harga asal semua produk 147 tapi modal kita sekali je seumur hidup 1623. Jimat 523 boleh bayar kereta Myvi. One off payment saja. Belian sekali seumur hidup itu saja. You beli bulan ni, bulan depan tak nak beli pun tak apa. Bulan depan tak nak beli tak apa. Ada tim membeli, you kekal dapat bonus walaupun you tak buat belian dah. Jelas? Okay. So kat sini, pilihan di tangan kita. Kita nak modal kecil 1,600 dapat turun 60% ataupun kita nak 162,000 untuk dapat 60%. So pilihan di tangan kita. Okay. Kita nak bisnes modal berkali-kali ke, maintain hari ni, bulan ni 500, bulan depan 500, bulan depan 500, setiap bulan kena buat maintain 500, total setahun 6,000 untuk dapat bonus. Kita keluar modal 500 setiap bulan untuk dapat bonus, tapi commission kita, bonus kita baru 300. So kita rugi. Sebab tu dulu saya juga termasuk bisnes tak boleh simpan pun. Tak ada menyimpan, malah duit simpanan keluar je. Nampak tak? Tak boleh beli rumah pun. Okay. So sekarang Alhamdulillah dengan saya modal sekali je pada tahun 2020 iaitu 2000 masa tu tak ada promosi. Lepas 2021 lepas COVID combo ni sangat membantu untuk orang jana income. So dia bagi modal macam ni, profit margin dia sangat tinggi. So ambil lah peluang ni yang saya kongsi malam ni. Okay. So ini saya bagi contoh kita punya alang-alang buat bisnes biar sampai di pentas dunia. Okay. So inilah aktiviti kita setiap tahun. Di luar negara sambil kita boleh melancong, dapat duit poket lagi, kita diiktiraf untuk dapat bonus tu. Kita fizikal kita di luar negara kat mana letak, tapi duit bonus tu akan masuk US tahunan tu akan masuk ke dalam akaun kita. Okay. So banyak dah dapat melancong lagi, dapat bonus lagi, dapat gaji lagi setiap bulan, dapat bonus tahunan lagi, semua masuk ke akaun. Okay. So kita tengok ni. Ini di Singapura. Kenapa running? Sekejap Saya dah.
banyak kita dapat bantu orang. Bukan kita kayakan upline kita, bukan kita tengok je gambar upline kita pergi luar negara, tapi kita yang kena pergi. Dalam Forever Living, setahun je kita buat, ataupun tahun yang pertama pun kita dah layak dapat. Okey? Dia tak ada terkecuali. Okey. Last dari saya, tak perlu jadi founder pun untuk jadi jutawan di Forever. Kita mesti ingat, kita percaya dulu, pasti kita berjaya. Okey, Farini ada tak? Okey, dari saya, malam ni sudah habis. Saya minta maaf. Andai kata saya terkasar bahasa, tersilap bicara. Saya punya host mana? Okey. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah pada hari Ahad minggu depan. InsyaAllah hari setiap Ahad kita akan live lah. Ha? Okey, so ada soalan ke? Boleh cek? Okey, kalau tak ada, kita sudahi dengan surah Wal-As lah. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam.